Polis menahan penceramah bebas Zamri Vinod berhubung satu catatan Facebook yang didakwa menggugat ketenteraman awam. Mengutip laporan FMT, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussain berkata catatan itu berkait penempatan semula kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Kuala Lumpur. Zamri sedang ditahan di IPD Padang Besar, Perlis dan akan dibawa ke Mahkamah Kangar esok untuk permohonan reman. Razaruddin berkata, satu laporan dibuat di IPD Dangwangi, Kuala Lumpur berhubung catatan tersebut dan pengadu meminta polis siasat Zamri atas komen yang didakwa mengandungi unsur hasutan dan mencemarkan agama Hindu. Kes disiasat di bawah Akta Hasutan dan Seksyen 233, Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Pelan memindahkan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman untuk memberi laluan kepada pembinaan masjid mencetuskan pelbagai reaksi daripada orang ramai. Jakel Trading memperoleh tanah itu pada 2012 dan 8 tahun kemudian mendapat kebenaran membina sebuah masjid. Namun menangguhkan proses itu bagi menghormati proses pemindahan kuil. Kelmarin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa mengumumkan kuil itu akan dipindahkan 50 meter dari lokasi semasa. Jawatankuasa kuil telah bersetuju ia dipindahkan ke lokasi baharu berkeluasan 4,000 kaki persegi, sepadan dengan saiz rumah ibadat itu.